Hai, Assalamualaikum guys, aku Iki dan selamat datang di channel Iki. So hari ni kita akan naik motor ya. Kita akan bawa motor laju nak gila, sahabat mati pun tanam. Kita sikat je, kita bantai je apa yang kat depan kita tu, kita sikat je, kita langgar je apa yang langgar. Tak bermasa, let's go. Give 'em grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. So hari ni Iki akan bawa motor, tapi awal-awal kita diberi motor kapcai Iki punya duit kosong, tak boleh nak beli kereta motor-motor yang dahsyat-dahsyat ni. Lepas tu you kena ada level pula. Tapi tak apalah, kita cubalah. Ni apa ni yang free ni? Okey, tak apalah, tanpa masa kita main lah macam mana gameplay dia. Okey, apa ni? Carrier. Kita nak carrier. Iki nak Adderless. Oh man, ni level 2, terpaksa kita main carrier dulu ya guys. Wait. Okay, ni agak susah guys. Okay, kita tekan full throttle. Kita kasih throttle sampai habis. Okay, hati-hati lori ni. Okay, bawa berhati-hati. Apa ni? If you speed is above, you can get bonus score. Oh, okay, baik, faham. Okay. Oh, let's go lah. Tapi 100. Jangan. Wait. Okay, kalau nak tekan 100 km, 100 kecepatan 100 ni taklah terlalu laju, tapi boleh dikata laju lah juga. Tapi taklah laju mana. Dia kurang macam tu. Oh, langsung level 2 tanpa masa kan. Kita terus main ke Adderless ni ialah tiada akhir ya guys ya. Jadi kita nak cuba seberapa jauh Iki boleh naik motor kapcai ni. Tu dekat sebelah kanan kalau korang nampak, dia ada indikator di situ, kecepatan dan berapa jauh kita apa ni? Kita membawa ni kita membawa motosikal ni, motosikal. Iki akan bawa nasib dibagi signal gas. Mantap Pak Bu. Wow, 4x4 di depan. Bahaya sekali. Sekarang ada van. Macu kereta. Okay, kita cuba sekali lagi guys. Okay, kita gas. Kita bawa full throttle. Kita tidak takut mati tanam. Okay, belok daripada van kan? Betul lah. Okay, hati-hati. Nasib dibagi signal awal. Kalau dibagi signal last minute, pisang kita. Hati-hati, ada ambulans. 1 km sudah mencecah di sini. Oh, ramai sekali. Kita break. Oh, bahaya sekali. Okay, aman. Iki cuba 10 km. Come on. Boleh ni. Sikat. Nasib lah motor kita slow guys. Kalau motor laju ni dah pisang kita. Tapi lambat. Minus ni lambat guys. Hati-hati 4x4 di situ. Okay, dah masuk dah comel dah. Tapi terlalu ke tepi lah. Okay, terlalu ke tepi, jadi Iki kena bawa betul-betul berhati-hati guys. Okay, kita cuba semula guys. 10 km je. Come on. Masa tu kita dah main game macam kereta hilang kendali. Dan jujur agak seronok juga game dia. Dan Iki pun sebenarnya busy sikit hari, kesibukan ni bertambah. Oh, sabar. Okay, Iki nak cakap tu Iki minggu ni agak sedikit busy. Dikarenakan Iki nak modify bilik, jadi Iki kena sibuk bersih-bersih macam tu lah. Jadi minta maaf lah kalau tiba-tiba tidak terupload ya. Jadi tak apalah, kita enjoy lah. Okay, mantap. Serikat. Nice. Sup, nice. Come on, 10 km je. Come on, dah 2 km ni. Wow, bagi signal betul-betul bang. Wow, bawa hati-hati Iki. Aduh, Iki pun bawa pun secara berbahaya guys. Okay, aman. Okay, jangan bagi signal last minute. Please. Okay. Oh, okay, sabar. Okay, kita
Kita tarik kita punya throttle, full throttle, come on. Okay, kita bawa hati-hati. Wow, okay, jangan break secara tiba-tiba, boleh tak? Kita dah masuk terowong. Okay, wow, tiba-tiba buka lampu terkejut juga. Okay. Sabar. Okay, tak relax lah dia orang ni. Okay, aman. Weh, tepi sangat tu. Bahaya. Nak lalu mana ni? Okay, macamnya rasanya okey, tak ada masalah. Tiba-tiba ni macam ada ngembak-ngembaknya tu. Tak apalah. Kita teruskan. Okay, kita bawa berhati-hati, berhemat. Dibagi signal, hati-hati. Sikat. Wosh. Dah 4 km. Lagi berapa? Lagi 6. Lori tu kasih signal. Nice. Jangan kasih signal last minute. Jangan. Wow. Kenapa dia orang ni kena bagi signal? Boleh tak duduk je kat situ, jangan bergerak. Bahaya. Ada yang break sendiri. Alamak, terlalu ke tepi. Okay, cuba sekali lagi. Sekali lagi. Come on. Okay, let's go. Kita press kita punya ni throttle, kita press. Iki pun nak cuba beli kereta lagi tak boleh move on lagi dengan kereta semalam tu. Iki nak cuba beli motor baru, motor sport ataupun motor high mekanik lah. Ni kan motor biasa, boleh bawa jalan kampung boleh lah ni. Iki nak bawa yang biasanya orang bawa ride gitu ya, macam RZ, macam Ducati macam tu, like that. Alright. Bahaya sekali di sini. Bahaya sekali. Okey, ada signal. Kita belok ke tepi. Cepat. Macu kereta. Kita tak boleh move on dengan kereta lah, guys. Okey, kita akan menyerah. Let's go. Kita akan cuba lagi 10 km. Tapi kita nak cuba juga. Tengok duit kita dah berapa kok boleh motor baru. Okey, kita kena bawa berhati-hati. Kita kena santai-santai. Jangan terlalu macam wah gitu. Jangan terlalu panik. Kita santai-santai, relax. Okey, mantap. Belok ke kanan. Jangan terlalu panik. Kontrol kita punya kereta. Santai-santai, jangan panik. Dan jangan bagi signal last minute, please. Kadang-kadang tu kita dah belakang, dia baru dia bagi signal. Aduh lah. Okey, ni macam mana ni? Macu lah. Kereta lagi. Motor. Last. Ini percubaan terakhir Ki. Come on. Let's go. Macam mana nak lalu, guys? Terhempit lori kita. Hati tanam, let's go. Okay, bagi signal last minute. Okay, santai. Belok. Okay, ni susah sikit. Kena set. Wow. Dah cantik dah tadi. Okay. Okay, kita try. Tengok duit kita dah ada 3,000. Dia beli tak motor yang lain? Berapa, guys? 5,000 tu. Tak cukup lah. Kita boleh beli motor ni je. Aduh, minimal boleh beli motor PR ni pun okey, guys. Ataupun ini CBR. Ni yang ni bla ni. Rocket ni motor paling mahal apa, guys? Sekejap kita nak tengok. Ni motor apa ni? Motor Aura ni. Ni motor paling mahal, guys. 2,000 dengan kecepatan tu. Sekali crash tu mungkin dah ke alam barzah Okay, kita try sekali lagi. Come on. Yang request apakah boleh beli motor baru, guys? Ya, boleh beli motor baru. Kita beli motor baru, guys. Kita akan akhiri dengan motor baru. Ini to unlock this. Okay. Kita masih belum level 3. Jadi kita kena my carrier dulu sekali lagi kot, I think. Kita play anyway.
Oh, ni macam tengah nak maghrib. Okay. Okay, ini nak apa? Race finish is this time. Okay. Boleh. Okay, hati-hati. Lori. Okay. Okay, kita tahu mekanisme brake ni. So, okay. Okay, mungkin selepas kita mencecah level berapa dia kata, level 3 baru kita boleh beli motor. Okay, santai, brake, shoot. Sedikit lagi, tak lama tak jauh. Ni kenapa banyak lori ni? Aduh, brake pula. Cepat sikit. Ambulans nak lalu. Oh, bahaya sikit. Oh, betul-betul lah. Okay, sikit lagi tu nak menang. Let's go. Menggunakan kecepatan. Dan kita berjaya. Let's go lah. Nice, level 3 guys. Kita boleh motor baru guys. Let's go, boleh motor baru. Dan kita akan akhiri Adelaide ni dengan motor baru kita. Come on, 10 km. Come on. Aduh, ni apa ni? Motocross macam motocross guys. Dan Iki dapat rasakan kelajuan dia tu. Kita ingat main motocross laju guys. Tu laju ni. Tak sia-sia Iki ambil motor ni guys. Daripada ambil motor sebelum ni, motor apa lah tu, motor skuter. Ni motocross ni. Jangan bagi signal last minute boleh tak? Kau ni aku dah bawa laju-laju kot. Okay, Iki rasa boleh ni 10 km ni. Come on. Okay, santai. Brake dulu. Okay, sabar. Brake. Kita kena pandai-pandai main brake Okay, sabar. Okay, nice. Okay, kita dah masuk gua. Cepat kali ni kita masuk gua guys. Okay, sabar. Brake. Santai je. Okay, sabar. Kita belok kiri lah. Kita belok kanan. Belok kiri, kanan. Okay, bagi signal, sabar. Kita brake sikit. Okay, nice. Okay, mantap. Jangan bagi signal last minute. Please. Jangan bagi signal last minute. Datang Myvi kan. Main rembat je. Apa macam IV pun ada. Weh, CP tu bahaya guys. Ramainya lori kat sini. Buat apa dia orang ni? Slow. Okay, nice. Bawa hati-hati. Okay, kita belok. Okay, kita belok kiri semula. Okay, dah 4 km boleh ni. Santai je Iki, jangan terlalu laju. Bawa santai-santai ya. Come on, boleh. Santai bro, santai. 4 km sudah, sikit lagi mau 5 km ni. 5 km guys. Mantap, lagi 5 km boleh ni. Boleh. Oh, brake. Aduh, ni macam mana kita nak lalu ni? Cepat. Belok semula. Oi, kau ni. Kita langgar sikit. Tak apa, nasi tak mati guys. Okay, bawa. Laju. 6 km. Nice. Okay, brake. Ramai kereta kat depan tu. Boleh tewas kita. Bagi signal. Okay, santai. Sabar. Banyak betul lori kali ni 4x4 ada, lori ada, ambulans ada, macam-macam. Okay, dah 7 km ni. Boleh ni. Let's go. Boleh ni. Lagi 2 km guys. Sudah 8 km di sini. 7. 3 km lagi. Okay, brake. Okay, santai. Jangan terlalu laju. Sabar. Nice. Okay, brake. Okay, santai. So,
Sup. Break. Sup. Oh. Hampir. Okay, break. Settle break. Sudah 8 km ni guys. Lagi 2 km. Come on. Let's go. Cepat. Oh, kita dah masuk gua lagi guys. Gua musang. Okay, santai. Jangan langgar please. Okay. Okay, sikit lagi nak 9 km. 9 km guys. 1 km lagi dan kita berjaya 10 km. Please jangan langgar. Cepat. Oh, jangan laju sangat. Wait. Okay, nice. Wait. Okay, nice. Oh. Okay, nice. Oi, break. Okay, nice. Oh, sikit lagi. Wait. Oh, lagi sikit lagi tu. Lagi sikit. Let's go 10 km guys. Akhirnya kita berjaya juga guys. Okay, kali ni Iki akan bawa secara laju tanpa break. Iki akan memonaskan skill kita, bermodalkan skill. Sup. Woi, macu dah. Dah macam itulah untuk Iki bawa motor dan akhirnya berjaya sampai 10 km ya. Iki tak sangka juga dapat 10 km tu. Bagi Iki 10 km tu dah jauh tu. Korang boleh teras sendiri, namanya trafik apa entah, trafik motorcycle macam tu. Jadi kalau korang ada apa-apa game nak Iki mainkan, just request kat komen. Dan kalau korang suka dengan video Iki, jangan lupa subscribe dan like. Itu akan sangat membantu Iki untuk membuat video yang lebih menarik. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Started as a whisper, message from a new world.